sababi lah, sababi. Majaz akli sababi. Yang ni sandar perbuatan mencipta, mengada, contoh menentu kepada sifat dia. Siapa yang menjadi yang mencipta, yang mengada? Kudrat. Kita kata gitu tak? Sandar kepada sifat. Itu sandar perbuatan kepada sabab. Sandar perbuatan kepada sabab. Bukan sandar perbuatan itu kepada fa'il hakiki, bukan. Tu dia panggil majak akli tu. Majak akli sababi dah. Jadi dia kata disandarkan menuntut dari itu kepada sifat itu, ialah sandar tu dengan jalan pinjaman tuturan jua majak. Isnak majazi saja tu. Kecek tu atas jalan majak dah. Boleh ke kecek atas jalan majak ni sebenarnya? Boleh lah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun kecek atas jalan majak dah. Orang tanya, ya Rasulullah, bubai dalam Rasulullah kata, syayyabatani hudun wa akhwatuha, menguban akan daku oleh surah Hud dan saudara-saudaranya. Itu dalil kata boleh kecek atas jalan majak. Jadi Tuhan pula dah, Nabi menyandarkan syayyab tu dah, mengubah tu kepada Hud, surah Hud. Surah Hud orang mengubah. Fa'il hakiki siapa? Pelaku yang sebenar mengubah ke rambut Nabi siapa? Surah Hud. Siapa? Allah. Betul tak? Tapi boleh tak Nabi cakap itu? Boleh. Dia panggil isnak. Isnak majak akli sababi dah. Sandar secara majak akli. Itu dah. Disandar tu pada sabak ya. Gitu dah. Sandar perbuatan tu pada sabak saja. Sabak apa jadi ubah ni? Sabak surah Hud. Sabak apa? Sebab kuat sangat duk baca, duk tadabbur Nabi dah. Siapa naik ubah siapa? Tekanan dengan ayat-ayat apa? Ancamnya ke neraka ke dalam tu dah. Sama ni juga. Sandar akan menuntut talabus sifati. Tuntut oleh sifat. Amron akan satu pekerjaan. Talaban zaidan akan sebagai tutup yang lain min qiyamiha ala zati. Daripada berdirinya sifat tu di atas zat. Dan khijah lain daripada khijah dia ada di zat. Tu orang panggil ta'alluq. Apa? Tuntut oleh sifat. Sifatlah yang menuntut. Sifat yang mengada, sifat yang meniada, sifat yang menentu, sifat yang berkata-kata. Bukan zat Allah yang berkata-kata, sifat. Siapa i'tikad sifat yang berbuat, tidak zat Allah, kafir. Siapa i'tikad zat Allah yang berbuat tanpa sifat, fasik. Jaga dah. Batu Mu'tazilah kata Allah qadirun bi zatihi. Allah berkuasa mengada meniada dengan zatnya tanpa pekuasa. Tak pasti. Allah menentu dengan zatnya tanpa penentu. Allah mengetahui dengan zatnya tanpa pengetahuan. Allah berkata-kata dengan zatnya menciptakan huruf suara tanpa ada pekata. Pasti. Tapi kalau orang tu i'tikad bukan zat Allah yang berkuasa, pekuasa tu yang berkuasa mengada meniada, kafir. Bukan Allah yang menentu, tapi penentu Allah yang menentu. Allah tak menentu. Kafir tak? Kafir. Bukan Allah yang maha mengetahui, petahu tu yang mengetahui. Kafir. Jaga dah. Ni penjagaan ni. Takut kita silap faham. Jadi kita sandar akan menutup kepada sifat tu, sandar secara majak tuturan je. Majak kecek dah, majak pinjaman tuturan ni maknanya majak cakapan majak, majas cakapan majak juga saja. Yang panggil majak ke apa sini? Majak akli sababi dah. Sandar perbuatan kepada penyebab, bukan kepada
fa'il hakiki, bukan pelaku yang sebenar dah. Kerana apa isnad atau orang panggil majaz? Pinjaman tuturan, ilat situ. Kerana yang sebenarnya menuntut, yang sebenar mengada, yang sebenar meniada, yang sebenar menentu, yang sebenar mengetahui, yang sebenar mendengar, yang sebenar melihat, yang sebenar berkata-kata, khabar, ialah zat yang bersepakai ia zat dengan sifat-sifat itu. Berak. Ginilah. Kalau orang tu kata bukan zat Allah yang berkuasa mengada, pekuasa Allah yang mengada, kafir. Siapa ayat dia dah? Bukan Allah yang berkehendak, tapi kehendak Allah yang berkehendak. Allah tak berkehendak, kafir. Bukan Allah yang maha mengetahui, tapi pengetahuan Allah yang maha mengetahui. Allah tak mengetahui pun. Pengetahuan tak tahu. Kafir tu. Bukan zat Allah yang mendengar, bukan Allah yang mendengar, tapi pendengar saja yang mendengar dah. Bukan zat Allah yang melihat, tapi pelihat Allah yang melihat. Bukan zat Allah yang berkata-kata, tapi pekata yang berkata-kata. Ni semua kafir ni. Satu kelompok lagi, Allah berkata-kata, zatnya lah. Dengan menciptakan huruf suara tanpa ada pekata. Allah mengada meniada dengan zatnya lah, tanpa ada sifat pekuasa atau pengada. Allah menentu tanpa ada sifat penentu, zat Allah Ta'ala. Allah yang berkehendak dengan zatnya tanpa ada berkehendak. Hak ni fasik. Fasik mubtadi', seperti puak-puak Mu'tazilah, Jahmiyah dah. Hak ahli sunnah dari mana? Ahli sunnah gini. Allah zat yang berkuasa ni, yang berkuasa ni siapa? Zat Allah yang bersepakat dengan sifat pekuasa. Siapa yang mengadakan langit bumi ni? Zat Allah yang bersepakat dengan sifat pekuasa. Siapa yang menentukan makhluk ni? Zat Allah yang bersepakat dengan sifat penentu. Kayak gitu. Tu. Allah mengetahui tak segala perkara? Zat Allah maha mengetahui segala perkara dengan bersepakat di zatnya sifat pengetahuan, dengan sifat pengetahuan. Allah zat yang mendengar melihat, bersepakat di zatnya sifat pendengar pelihat. Allah zat yang maha berkata-kata, bersepakat di zatnya sifat pekata. Itu ahli sunnah dah. Itu ahli sunnah. Sebab hakikat yang menuntut itu ialah zat yang bersepakat ia zat dengan sifat, bukan orang panggil sifat semata-mata, bukan zat semata-mata dah, tapi zat yang bersepakat dengan sifat tersebut. Gitu. Jaga molek tu. Kemudian dia kata, maka dua ta'alluq itu ialah satunya daripada dua ta'alluq, ta'alluqun suluhiyyun qadimun, wallahu a'lam. Di situ dulu, maka dua ta'alluq itu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil